Pernah tak anda terfikir, apa agaknya yang mendorong sekumpulan kecil pahlawan untuk berani menentang sebuah empayar yang dianggap paling kuat di dunia? Hari ini, kita akan selami kisah percikan api penentangan di Tanah Melayu, satu cerita tentang keberanian yang luar biasa. Jadi, ini persoalan utamanya. Kenapa? Kenapa nak lawan satu kuasa besar yang nampak macam mustahil untuk ditewaskan? Adakah ini cuma tindakan terdesak atau ada sesuatu yang lebih mendalam di sebaliknya? Jom kita siasat. Semuanya bermula kat sini apabila British datang dan mula mengubah sistem pentadbiran yang dah wujud berkurun lamanya. Dan ini bukan sekadar perubahan polisi biasa tau. Ini adalah satu cabaran secara terang-terangan terhadap kuasa dan maruah pemerintah tempatan. Cuba kita lihat corak yang sama berulang di sini. Ini bukan campur tangan yang tak disengajakan. Dari Perak sampailah ke Kelantan, British secara sistematik melumpuhkan kuasa pembesar-pembesar Melayu. Ia bukan lagi pasal pentadbiran. Bila gelaran Datuk Bahaman ditarik Malik sebagai contoh, itu satu penghinaan yang sangat besar. Ia mencabar seluruh struktur masyarakat. Mereka seolah-olah hilang kuasa di tanah air sendiri. Jadi, apa sebenarnya yang mereka mahu? Matlamat mereka sebenarnya mudah je. Ini bukan pemberontakan untuk menakluk, tapi ini adalah satu perjuangan untuk mempertahankan hak, warisan, adat dan cara hidup mereka daripada ditelan oleh kuasa asing. Okey, itu cerita tentang pembesar yang hilang kuasa. Tapi macam mana pula dengan rakyat biasa? Kesan penjajahan ni sebenarnya paling teruk dirasai oleh orang kebanyakan. Jom kita tengok macam mana. Cuba bayangkan sekejap, semua benda yang anda dah biasa buat, dari cara bercucuk tanam, masuk hutan, sampailah ke adat resam, sekarang semuanya terikat dengan peraturan dan cukai yang merasa macam tak masuk akal. Ia seolah-olah satu bentuk perhambaan yang baru, tapi melalui undang-undang dan kertas. 3 sen. Mungkin bunyi macam sikit kan, tapi bayangkan untuk satu keluarga yang bergantung pada pokok kelapa sebagai sumber makanan dan pendapatan, cukai untuk setiap pokok tu adalah satu bebanan yang sangat berat. Inilah caranya penjajahan tu meresap masuk ke dalam setiap rumah. Dan bebannya bukan setakat cukai je. Undang-undang baru ni melanggar adat yang paling asas. Di Sabah, orang murut boleh didenda hanya sebab nak tinggal bersama pasangan mereka. Hasil hutan yang selama ni jadi hak mereka tiba-tiba perlukan permit. Ini bukan lagi soal pentadbiran. Ini adalah satu serangan terus kepada identiti dan maruah mereka. Bila dah tak tahan lagi, bila kesabaran dah sampai ke hadnya, maka meletuslah penentangan. Tapi macam mana mereka nak lawan sebuah empayar yang begitu besar? Mari kita lihat strategi-strategi yang mereka gunakan. Perjuangan mereka ni bukan membabi buta ya. Ia ada 3 bentuk utama. Pertama, sudah tentulah pertempuran bersenjata. Kedua, mereka mencabar perjanjian yang berat sebelah. Dan yang ketiga yang paling bijak, mereka gunakan sistem perundangan British untuk melawan British sendiri. Ini menunjukkan betapa strategiknya pemikiran mereka. Di sebalik setiap penentangan ini, ada wira-wiranya. Sekarang, jom kita kenali beberapa wajah di sebalik perjuangan ini. Mereka yang menjadi simbol keberanian dan harapan untuk rakyat. Kita mulakan perjalanan kita di Sarawak dengan seorang pahlawan Iban yang legenda, iaitu Rentap. Nama beliau sendiri bermaksud penggoncang dunia dan beliau memang betul-betul menggoncang pemerintahan Brooke dengan strategi kubu pertahanannya yang sangat genius. Rentap ni bukan sekadar bertahan, dia menyerang balik. Dia bukan saja bina kubu yang hebat di Bukit Saduk, tapi dia berjaya patahkan serangan tentera Brooke sebanyak 2 kali. Kejayaan inilah yang membuatkan dia digelar Raja Ulu, penguasa mutlak kawasan pedalaman. Dan di sinilah ceritanya menjadi sangat ironik dan tragik. Kekuatan utama Rentap adalah kubunya di Bukit Sadok. Tapi, kubu itu akhirnya tewas kepada sebuah meriam besar yang dibawa oleh Brooke. Dan meriam itu dinamakan Bujang Sadok, diambil dari nama kubu yang ditewaskannya. Kita beralih ke Perak pula. Datuk Maharaja Lela menggunakan strategi yang berbeza pada mulanya. Dia tak terus angkat senjata. Sebaliknya, dia cuba melawan melalui sistem, cuba membatalkan perjanjian Pangko melalui rundingan. Tapi, bila cara baik tak dilayan dan keadilan dinafikan, barulah beliau terpaksa mengambil tindakan yang lebih nekat. Dan ini satu contoh kebijaksanaan melawan kuasa yang luar biasa. Di Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong menggunakan hujah yang British sendiri susah nak lawan di mahkamah. Tanah ini milik Tuhan, jadi manusia tak ada hak nak kenakan cukai ke atasnya.
Hujah ini menggabungkan undang-undang, agama dan hak asasi. Cukup bijak. Jadi persoalannya, dengan semangat dan strategi yang hebat macam ni, kenapa mereka akhirnya tewas? Walaupun mereka ada kelebihan macam kubu semula jadi dan sokongan padu rakyat, mereka berdepan dengan 3 halangan besar. Tipu hela British, teknologi senjata musuh yang jauh lebih canggih dan yang paling penting, perjuangan mereka ni bersifat setempat. Ia tidak diselaraskan di seluruh tanah Melayu. Perjuangan mereka mungkin telah dipatahkan, tapi legasi dan semangatnya tak pernah padam. Jadi apakah harga yang perlu dibayar untuk keberanian ini dan apa kesannya untuk masa depan kita? Jangan kita pandang remeh impak penentangan mereka. Cuba tengok nombor-nombor ni. 400,000 pound sterling untuk perang Perak sahaja. Itu jumlah yang sangat besar zaman tu. Ini buktikan satu benda, perjuangan mereka ni betul-betul menyusahkan British. Penaklukan ini bukanlah sesuatu yang mudah atau murah bagi mereka. Tapi, harga yang dibayar oleh pahlawan-pahlawan kita jauh lebih mahal. Ada yang gugur di medan perang seperti Mat Saleh dan Tok Janggut. Ada yang dihukum bunuh seperti Datuk Maharaja Lela. Dan ramai lagi yang terpaksa menanggung derita di buang negeri, jauh dari tanah tumpah darah mereka. Kesimpulannya, ya, dalam jangka masa pendek, kesannya memang sangat tragik. Mereka kehilangan hampir semua yang mereka perjuangkan. Tanah, pangkat dan ada yang kehilangan nyawa. Dan ini membawa kita kembali kepada persoalan utama kita. Ya, mereka mungkin tewas di medan perang, tapi adakah mereka benar-benar kalah? Semangat mereka tak pernah padam. Perjuangan mereka menjadi inspirasi untuk generasi-generasi yang seterusnya. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan, adakah pengorbanan mereka ini sebenarnya percikan api yang akhirnya menyalakan obor kemerdekaan negara kita? Fikirkanlah.